Ini Rick. Hari ini dia enggan dirakam. Namun anda klik videonya lagi. Kini dia tak nampak apa-apa. Matanya ditutup 30 hari. Cermin mata hitam tebal dipakai. Ia langsung tak telus. Rick wajib memakainya 24 jam sehari, termasuk malam. Kini dia hidup dalam kegelapan. Minit awal, Rick terpaku. Dia tak dapat orientasi diri. Dia melangkah, lalu tersandung kerusi. Segala-galanya menakutkan Rick. Dia merangkak perlahan tepi dinding untuk faham lokasinya. Apartmen yang biasa itu kini asing. Tangannya jadi mata Rick. Semua kini berdasarkan sentuhan. Rick cuba tuang air ke gelas, tapi tertumpah ke lantai. Dia duduk makan, namun terlepas sudu. Makanan kini bersepah di mana-mana. Berus giginya pun sukar dicari. Memilih tiup ubat gigi lebih susah. Rick hampir memberus gigi dengan krim kasut. Tidur datang aneh. Rick tidak tahu siang atau malam. Dia tidak rasa pagi. Tiada cahaya pun. Hari kedua, Rick kurang terlanggar, namun dia masih kadang-kadang jatuh. Dia meraba dinding dan mengira langkahnya agar tidak sesat. Rick kini mendengar titisan air, bunyi perabot berkeriut dan nafasnya sendiri dengan cara berbeza. Pendengarannya menjadi lebih tajam. Dia menangkap bunyi yang dulu tidak pernah disedarinya. Otaknya mencari cara baru untuk memahami lokasi dirinya. Inilah neuroplastisitas, iaitu kebolehan otak menyusun semula dalam keadaan baru. Kajian menunjukkan pada orang buta, korteks visual mula digunakan untuk deria lain. Kini Rick seolah melihat dengan menggunakan mata, telinga dan imajinasi. Dia mendengar bunyi peti sejuk. Dari bunyi itu, dia tahu lokasi dapur. Dia mengingat letak barang-barang. Kini dia bergerak jauh lebih berhati-hati. Pada hari ketiga, Rick cuba keluar rumah. Ini ketakutan sebenar pertamanya. Alat dengan navigasi suara membantunya maju. Namun setiap langkah bagai melangkah ke arah yang tidak diketahui. Rick merasa angin, bau pokok dan mendengar bunyi tayar kereta. Malah haba dari matahari kini petunjuk penting. Ia memberitahu di mana arah selatan. Rick berjalan perlahan tapi yakin dan tidak lagi panik. Dia pulang ke rumah merasa lebih letih daripada biasa. Otaknya terlalu terbeban. Pada hari keempat, Rick jarang tersilap dalam apartmen. Dia masak makaroni sendiri, dengan teliti, lama, tetapi tanpa melecur. Dia belajar berorientasi melalui bunyi, seperti paip menitik atau router berfungsi. Juga bunyi mentol berkelip. Rick lebih baik membezakan tekstur bilik, melalui sentuhan, bunyi atau suhu. Dia juga cuba melakukan senaman. Dia berjalan di rumah tanpa menyentuh dinding. Dia memasang alat pembina mini melalui sentuhan. Pada mulanya, ia gagal. Namun, selepas 2 minggu, dia sudah menyelesaikan teka-teki mudah. Pada hari ke-20, Rick tidak lagi jatuh, tersilap atau panik. Dia tidak mahu menanggalkan cermin mata itu. Dia sudah biasa dengan rasa dan tumpuan yang meningkat. Kini, dia boleh menentukan lokasi seseorang hanya dengan mendengar. Melalui bau, dia tahu apa yang dimakan rakan bualannya untuk sarapan. Rick menjadi lebih perlahan tetapi lebih tepat. Setiap gerakannya kini mempunyai makna. Pada hari ke-29, Rick dimaklumkan cermin mata hitamnya akan ditanggalkan esok. Dia malah takut untuk membuka matanya lagi. Ini sungguh mendebarkan dan asing baginya. Hari ke-30 tiba dan cermin mata ditanggalkan. Cahaya menyambar mata dan Rick mengecilkan matanya kuat-kuat. Semuanya terlalu pantas dan terang. Rick melihat lagi, tapi kini dia tahu penglihatan bukan yang utama. Yang utama adalah berfikir dan merasa. Jika anda juga mahu melihat lebih dari sekadar gambar, tekan butang langganan. Jangan berkelip selama 20 saat. Dah.